Peternakan babi adalah industri yang besar, namun di sebalik tabir terdapat beberapa risiko utama yang sering menjadi mimpi ngeri buat penduduk setempat dan juga pihak berkuasa. Perkara paling yang ditakuti sudah semestinya penyebaran virus berbahaya. Sejarah telah membuktikan betapa ngerinya wabak seperti virus Nipah dan demam babi Afrika. Antara tahun 1998 hingga 1999, Malaysia menghadapi krisis kesihatan paling ngeri iaitu virus Nipah. Bermula di Perak, sebelum merebak ke Negeri Sembilan, virus ini dibawa oleh kelawar buah dan menjangkiti manusia melalui babi. Akibatnya, 105 nyawa terkorban dan industri peternakan negara lumpuh. Pasukan tentera terpaksa melumpuskan lebih 1 juta ekor babi bagi menghentikan wabak ini. Walaupun Malaysia kini bebas virus Nipah, tragedi ini menjadi pengajaran besar tentang bahayanya wabak ini dan sejarah ini boleh berulang jika kita tidak berhati-hati.